Okay, Assalamualaikum. Hari ni tunjuk pada aktiviti kita nak cara mendapatkan mic, ada mikrofon, ada mikrofon. Supaya kita ada mikrofon, ada lebih banyak ada mikrofon guys. Cuma pastikan kalau tahu kita pakai mikrofon yang lebih cepat tinggi kalau macam apa dia kalau saya kan kalau nak ke saya nak saya memang cantik, memang mikrofon dia lebih cepat tinggi yang lebih okey kan. Dan sebab kita akan mikrofon nanti baru sampai hari Jumaat, hadiah Amir, ada happy birthday to you, hadiah nak doakan supaya kita tudut. Jadi kalau kita sampai kita kena ke kamera, itu kita apa punya jadi kita akan nyalakan lebih kita cepat tinggi yang lebih bagus. Ini menggunakan mikrofon. Kalau tak tabah nanti kena ada nanti guys, nanti tadi pulang ni cepat nombor mikrofon menggunakan jar. Guna mikrofon official nak kata guna ni. Guna ni. Tapi sebelum ni aku pun duitnya beli, dia kan dah saya lebih cepat tinggikan dikit kan. Dan saya hutan termohon tak cukup duit, jadi saya daripada tu tak ada siapa akan dia bacaan dia. Kita akan saya beban biasa atau operation saya sini saya tahu saya bacaan dia saya sini. Saya tahu waktu azamnya yang tadinya boleh bagus. Saya baca bacaan ni. Saya tahu waktu azam yang lebih bagus. Dia kan nanti yang kena takvim solat tu. Okey, pasal kita ambil sini. Dan juga kita masuk boleh beli form dekat ini ya, mikrofon. Ya, apa ni kita suruh buat ni? Fashion kita suruh apa? Kita hati-hatikan di sini. So, banyaklah kita berikan. Suasakan guys, mikrofon banyak. Dua je. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Warna ini warna black. Ini pula yang ni warna biru. Kita guna mikrofon yang ni steering cable ada sikit. So kita apa lagi? Ni kotak ni kosong. Ni boleh layang nanti kata sikit. Ayah cedera. Ni kalau bila kita berapa ni? Kita buka dulu sampai buka dulu. Ada mikrofon kan? Ada 3 mikrofon. Ini ada bateri tak? Boleh pasang bateri. Bateri kecil besar. Bateri besar tu hidup. Kalau hidup nanti boleh percaya. Guna on. Kita guna on sikit lah. Dia baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cina. Pas. Tes. Halo. Tes. Halo. Bateri. Sampai 3.40.
Kenapa Cik Lina Halo? punya biru, Halo? Amir Halo? punya warna hitam? Ha? Kenapa Cik Lina punya warna biru, Amir punya warna hitam? Guna this. Halo? 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 Ada bateri kat situ ke? Saya sekat. Ada lah ya? Ada second guys. Wah. Ada sini ada boleh lubang sikit. Cuba test dulu. Memang ada mikrofon berbunyi. Ada 3. Ni masuk. Testing. Wow, akbar. Testing. Testing. Rasa selera nak makan. Ini dah gas dia ke belum? Bluetooth mode. Test atas. Halo? Halo? Testing, testing. Testing. Guna. Halo? 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 Dah on belum? Dah on. Dah on kan power. Tadi buat Cik Lina punya boleh? Ini cik mana? Boleh. Tadi guna mikrofon sikit. Halo? Pakai telefon ayah lah. Tengok Nazim. Oh, dia pancung kat situ Halo? Halo? Longgar. Tak payah patah. Ini siapa ni? Ini cik Lina punya. Tu Cik Lina punya ke Amir punya? Ayah punya. Ayah punya. Mikrofon. Saya nak cabut tadi. Dia tak nak cabut. Jap. Tarik. Ni ayah punya ni. Ni cik Lina punya lah. Dia tak nak tarik. Ni baik-baik. Dah termasuk. Ni cik Lina. Ni cik Lina kan ayah punya. Ayah punya. Ayah punya ni. Receiver. Dia cabut. Receiver dia. Jadi server. Ayah lah. Terus dia. Terus masuk, Ayah tu tadi kalau kecil. Tak boleh ya. Sebab tu dia pakai itu. Ha. Dia lebih tahu ya. Ha. Ha. Bluetooth mode. Test. Ni test 1, 2, 3. Halo? Ni dah charger belum ni? Kena charger dulu lah macam tu. Charger. Ha. Tak charger tak. Tak charger tak hidup lah dia. Dia tak hidup. Dia tak nyawa. Satu je lah. Ayah Amir nak karaoke ke? Boleh pakai okey je boleh. Cuba. Test. Ha, Amir pakai yang sana pula. Aduh, nak unboxing pening lah tengokkan dia ni. Test. Hello. Test. Kau jangan sampai tak tidur nanti Test. Tak sikit. Aku rasa tak boleh dek. Biar ada ganas. Ayah punya mana? Dia ada. Jawab belum ni? Tak payahlah. Tak payah, Amir tak payah.